Dah lama ke Hakim temu Mila kat sini? Beritahu juga lah. Ingat tak dia datang tadi? Seorang je ke? Berdua. Tapi Fitri pergi dia ada kerja. Tu yang Mila datang seorang-seorang ni. Hakim tak kisah ke? Kita dua orang je kat sini. Tak kisahlah. Tak ada hal. Mila, kita mulakan latihan, jom. Jom, boleh? Jom. Tengoklah sikit. Kenapa? Sampai ku harus cemburu. Cuba tengok tu. Mana? Kalau dia pun tak nampak ke tu? Siapa tu? Cuba dah bicara denganmu. Siapa dia kasihku? Kenapa? Aku lebih tahu. Luar dan dalam tiada rahsia. Lafaz dan diam dah pun ku bacanya. Langkah dan Mina PJ kampung tu memang tak guna tau. Itu memang tak sedar diri. Masih lagi nak masuk audition tu kan? Ya, you dah warning pun dia hari tu. Tak rasa. Dia tak takut pun dengan you, Farah. Girls, I have an idea. Kita curi borang audition dia. Sebab kalau dia tak register, dia tak boleh masuk audition tu. Good idea. Farah, tak payah curi-curi boleh tak? Mencuri tu berdosa, okey? Kalau kita curi nanti kita kena tangkap, kita masuk lubang. Kau ni kan, boleh tak jangan senang sangat? Jangan jadi bodoh. Kita buat sama-sama kita je. Jangan sampai orang nampak. Okey? Look, cuma kau, aku, Nita je yang tu. Okey? Tapi I takut lah, Farah. Takut? Okay, fine. Kalau kau takut, kau tak nak join projek kita orang, tak apa. Kau boleh keluar daripada Supergirls. Ramai lagi orang lain yang nak masuk. Alah, tak naklah macam tu. Okay lah, ikut you all. Good. Hai. Hai. Minuman apa special kat sini? Kita ada cappuccino. Nak try? Boleh juga. Okay, sure. Nama saya Linda. Saya cikgu baru kat sini. And you? Saya Rizal, pengurus kafe ni. Cakap-cakap ni saya pergi buat cappuccino dulu ya. Boleh, tapi kurang manis Okey, baik. Terima kasih. Puan Nora, tak ada kelas ke? Kalau saya ada kelas, takkan saya nak ada kat sini, Puan Linda. Biasalah hari-hari biasa kan saya sibuk. Saya kan mengajar semua batch kat sini. Cappuccino dah siap. Terima kasih. Puan Nora, lama tampak. Petang lunch je? Yelah, Abang Rizal. Takkan saya nak tidur kat sini pula. Nak order apa hari ni? Hari ni saya nak makan nasi lemak. Nasi lemak dengan ayam rendang. Okey. Macam sedap je. Boleh buat dua tak? Boleh. Saya punya kurang nasi sebab saya tak makan banyak nasi. Okey, patutlah slim ni. Okey, tunggu sekejap Semua dah okey dah? Ya. Ramai gila yang join. Noni pun masuk juga. Cuma Farah yang belum lagi. Memanglah. Dia tu kan ego dia tinggi. Kalau setakat opening act macam ni, manalah dia nak join. Okey. Ni borang-borang ni nanti letakkan kat dalam. Nanti hilang pula esok. Kemas-kemas semua ni. Okey. Hi guys. So, macam mana pendaftaran hari ni? Lisa, tak balik lagi ke? Sekejap lagi. I just datang nak tanya pasal pendaftaran tu. Serius lah Lisa. Ramai gila budak vokal yang join. Tak jaya?
Ni, tengok ni. Orang-orangnya. Banyak. Syarmila Jirin? Ini student baru. Tapi memang ada talent. Saya rasa pastilah dia terpilih. Okeylah. Kita tunggu dan lihat je lah performance dia masa audition tu nanti. Balik dulu. Baik. Ni letakkan dalam bilang kau. Sekarang. Ya, cepat. Nita, kau rasa ada orang tak?